Tengku Zafrul mampu menggantikan Rafizi sebagai timbalan Presiden. Relax dulu UMNO, relax, okey. Sebenarnya kalau kau cakap Tengku Zafrul mampu menumbangkan Rafizi di Pandan di PR16, aku sangat setuju. Yang itu aku sangat setuju. Tapi kalau statement yang ini, sabar dulu, bertenang dulu. Tengku Zafrul kena tunjukkan dia punya kejujuran dia, semangat PKR dia. Dia kena tunjukkan keikhlasan dia dalam perjuangan PKR ni. Ambil masa lagi, masih ambil masa. Tapi kalau untuk jadi ahli parlimen di Pandan, aku setuju. Aku yakin dan percaya Tengku Zafrul boleh mengalahkan Rafizi dengan majoriti yang besar. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat, Rafizi tidak dihianati oleh parti. Tapi sebaliknya, beliau meninggalkan parti. Dan sekarang kita tengok fokus-fokus dan juga VTT yang mereka ni buat, kumpulan-kumpulan mereka ni buat, cuba meraih simpati. Tapi tak jalan. Sebab apa? Sebab perkara sebenar dia berbeza. Perkara sebenar dia meninggalkan parti. Dia hianati parti. Dia mempertikaikan parti. Dia seolah-olah mencabar Presiden. Seolah-olah mencabar parti. Seolah-olah bermusuhan dendam dengan parti dan juga Presiden. Ini silap dia. Sebab ahli PKR, pengundi PKR hadir untuk menyokong seseorang wakil itu bukan kerana dia Rafizi atau bukan kerana dia Tengku Zafrul. Tapi kawasan-kawasan tega kami ini kerana dia adalah antara orang yang membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu je. Sebab itu bukan pasal individu, bukan. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendek kata, boleh dianggap juga kerana dia berada dalam PKR. Itu saja. Di kawasan-kawasan kami Di kawasan-kawasan kami. Jadi sebab itu bagi aku Rafizi akan tertonggeng di Pandan nanti. Kita dah lihat beberapa sejarah menunjukkan tertonggengnya beberapa MP yang dulunya menang puluhan, belasan, ribu majoriti, tapi akhirnya bila dia cuba again dengan parti, again dengan Presiden, mula mempertikaikan seolah-olah parti dan Presiden ini tidak betul atau tidak layak, pasti akan tertonggeng. Ingat, Ampang mempunyai sejarah. Ampang dan Pandan adalah adik-beradik. Jadi, aku yakin dan percaya Tengku Zafrul pasti akan menang